Saya ada terima soalan daripada salah seorang penyimpan emas di bawah bimbingan saya. Dia cakap, cikgu, sesuai tak saya jual barang kemas dan saya tukarkan ke dalam bentuk gold bar macam ni? Yang pertama sekali tuan-puan, kalaulah tuan-puan cakap jual barang kemas tu, beli gold bar ni untuk dapatkan keuntungan, sebenarnya kurang sesuai. Sebab apa? Sebab tuan-puan bila simpan emas ni kita ada spread. Tuan-puan beli emas perhiasan dulu, dah kena spread. Jual emas, lepas tu beli emas yang baru, 2 kali spread tuan-puan kena. Jadi kalau nak dapatkan keuntungan, emas perhiasan tu simpan sahaja, tak perlu pun tuan-puan jual. Tapi kalau tuan-puan cakap, cikgu, saya nak jadi dealer public gold, yang mana saya nak jual emas perhiasan, saya beli emas gold bar macam ni untuk saya upgrade kepada dealer public gold, itu saya bagi galakan untuk tuan-puan buat. Tapi kalau sebab keuntungan, better simpan sahaja emas perhiasan. Sebenarnya emas ni tuan-puan, emas 916 ke, emas 999 ke, dua-dua untung. Tapi kalau nak lebih untung, kena pilih emas yang 999. Sebab emas yang 999 ni adalah emas pelaburan. Dia punya spread pun dalam 6 hingga 10% sahaja. Jadi kepada tuan-puan yang tengok video ni, kalau rasa nak saya bantu simpan emas di public gold, boleh tekan pautan dekat saya punya profile. Siap daftar nanti boleh terus hubungi saya.